Okey. Uh, Tokoh sini. Tokoh seni. Okey. Profesor, Profesor Doktor Siti Zainon. Zainon uh, binti Ismail Ismail. ialah tokoh sini negara kita. Beliau Beliau. beliau dilahirkan pada 16 Disember 9 di 19. 1949. 1949. Okey, sambung. Beliau dilarikan di Gombak, Kuala Lumpur. Dilahirkan. Dilahirkan di Gombak, Gombak. Gombak, Kuala Lumpur. Profesor Doktor Siti Zainal sangat meminati benang seni lukis. Selain itu, juga minat menulis buku tentang seni, dewan bahasa dan pustaka, menerbitkan banyak buku beliau seperti buku yang bertajuk Percikan Seni dan Tesis Tenuna Melayu. Tekstil. Okey, semula. Tekstil. Tekstil Tenunan Melayu. Seterusnya, Profesor Dr. Siti Zainon membuat banyak pameran hasil seni di luar negara. Beliau pernah memamerkan hasil lukisnya antara di Lukisannya. Okey, berhenti sekejap. Lukisannya. lukisnya Antaranya. Filipina, Di India. Filipina. Jangan lupa di. Di Filipina, India, Perancis dan Australia. Perancis. Okey, yang ni Perancis. Perancis dan Australia. Okey. Menaya itu mendapat penghargaan daripada beberapa pihak. Betulnya Buktinya. beliau menerima banyak anggaran kesenian, antaranya ialah hadiah Lukisan Batik Maha 1967 dan 1968 68. Okey. dan anugerah budayawan Selangor 2009. 9.